Assalamualaikum, saya Mastura binti Maizan dari Sungai Petani. Saya berniaga di Sungai Petani di Port Lepok, Sungai Petani, berdekatan dengan Pasar ATF lah. Okey, saya menjalankan perniagaan F&B, iaitu saya buat mi udang banjir, cakotiau, masakan panas, alakat dan sebagainya lah. Saya membuka cawangan seperti kios lah, di dua tempat lah. Di Port Lepok saya buka dua, di Desa Rapas satu dengan Sedap Place satu. Okey, saya menjalankan perniagaan ini secara online, dan dine lah, dine. Dan saya pun menjalankan COD untuk penghantaran dari ke rumah lah. Dia merangkumi kawasan Sungai Petani, Kuala Ketir dengan Merbau Pulas lah. Daerah-daerah tu lah kita menjalankan COD di kawasan situ lah. Sekiranya macam dengan kita sini, perniagaan kita sini cuti setiap hari Selasa. Perniagaan berjalan, beroperasi dari pukul 5 ke pukul 12 lah. Okey, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Daus kerana telah menyuntik modal sebanyak 10,000 kepada saya untuk menyuntik modal barang-barang yang saya nak belilah, untuk menambahkan barang-barang stok-stok yang ada lah. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Daus kerana telah banyak menolong saya lah, dengan menyuntik dana sebanyak 10,000. Terima kasih. Assalamualaikum.